Assalamualaikum guys. So kembali kita dalam Faiz Semut. So aku aku bukan nak cakap lah. So aku ada macam satu nasihat lah. Kadang-kadang kita ni tak tahu tau kalau kita ada buat orang terasa ke dengan bodoh kita ke, ataupun kita ada buat hati orang sedih ke dengan cara kita bercakap, dengan cara kita, dengan tingkah laku kita lah. Lebih baik kita minta maaf je. Walaupun kalau kadang-kadang tu bukan salah kita sekalipun, kita tetap minta maaf. Minta maaf je. Sebab bagi aku, bukan senang tau kita nak potong lah. Aku macam tak ada idea lah tadi kan. So kali ni aku ada idea sikit. Kita minta maaf je. Bukan kita minta maaf tu sebab kita lemah tau. Ataupun kita minta maaf ni sebabkan kita ni cepat sedih ke, tiba-tiba nak minta maaf ke atau tidak. Bukan. Tapi kita minta maaf ni kita mengalah. Kita mengalah bukan sebab lemah, tapi kita mengalah ni disebabkan kita tak nak benda tu berpanjangan dan terus jadi salah faham. Jadi kalau kat luar sana, kalau kita ada buat salah ke, tak ada buat salah ke kan, lebih-lebih kepada lelaki lah kan. Kalau kita ada buat wanita tu terasa, kita minta maaf je. Janganlah fikir tu bukan salah aku ke ataupun tidak ke. Kita minta maaf je kan. Kalau mungkin tak boleh meredakan, kau belanja dah dia. Tu saja.